So, I nak kena explain dengan dia baju Melayu ni, apa kita punya traditional, pakai cantik, apa semua. Barulah lepas tu kita kena salam raya. Ni semua kita punya one of our culture. Podcast kasih pecah nyanyi sama-sama. Tak payah malu, kita kan bersaudara. Ini Don punya style memang lain dari biasa. Sambung cerita sampai hari tua. Hello. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang sedang menonton podcast Kasih Pecah. Apa yang kita nak kasih pecah? Kita nak break the ice. Pecahkan ais batu. Dalam bahasa Melayu, dia macam tak faham sangat. Yeah? Dan juga kita nak pecahkan norma itu. Di mana setiap podcast, orang akan jemput artis, selebriti, Fimidon. Tengoklah, semua podcast ada Fimidon. Kali ni podcast ni special, Fimidon yang host. Baik, kita nak jemput orang-orang yang tidak pernah berpeluang untuk diinterview. Kita nak tanya soalan dekat diorang. Dan topik kita pada hari ini, di tengah-tengah ibu kota Kuala Lumpur ini adalah tentang raya. Persiapan mereka tentang raya apa semua. Dan kita nak tanya, begitu rapat ke tidak mereka dengan keluarga mereka? Pentingkah cinta kasih sayang keluarga itu? Kalau penting, itu yang kita nak bualkan. Dan kalau kalian nampak saya kacak, terima kasih kepada Sultan sebab bagi saya kacak hari ni. Yeah man. Boleh screenshot, buat wallpaper. Lepas tu tag saya, tag Tiun Tok. Okay? Siapa yang tag saya nanti, saya bagi hadiah. Baik, sekarang ni saya nak bagi tahu dekat kalian semua yang sebenarnya Tiun Tok dia nak bagi duit raya, tetapi dalam amount yang sangat besar. Dia nak bagi hadiah apa? Dia nak bagi hadiah motor, dia nak bagi kereta, dia nak bagi rumah. Package pergi ke umrah. Macam mana nak dapat? Simple saja. Kalian hanya perlu 3 step yang simple, iaitu shop, subscribe and win. Apa yang kalian kena shop? Spend minimum RM200 di Hijabista Hub. Kemudian kalian akan dapat thank you card. Dan kemudian subscribe kepada Epic 35 Plus dan Epic 50 Plus. Luar biasa. Kemudian kalian berpeluang untuk memenangi hadiah-hadiah itu. Apakah Epic 35 Plus dan Epic 50 Plus? Saya akan bagi tahu di hujung rancangan. Kalau nak tahu, tunggu. Okey? Sekarang ni tak nak buang masa. Ramai orang tengah jalan. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Maaf Zebat. Takut orang ya kita cakap selamat Hari Raya. Kita nak cari orang untuk diinterview. Ni ada ni. Assalamualaikum. Apa khabar? Awak nak saya interview awak tak? Boleh? Ini episod paling senang. Dia serah diri. Silakan. Bagi masuk. Dapat dah. Awak nak interview. Silakan awak duduk. Awak duduk kat sana. Ni, awak pakai kat atas tudung tu. Dengar tak suara saya? Dengar. Okey, silakan duduk. Hai. Wangi betul malam-malam Ramadan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya apa? Panggil saya Nisha je. Nisha. Ya, saya panggil tak apalah Nisha. Nisha, macam mana persiapan untuk raya? Alamak, sebenarnya Nisha jenis last minute. Oh ya? Nampaklah yang Nisha tak tolong mak pasang langsir ke rumah. Langsir memang dah siap pasang. Mak bukan jenis nak pasang langsir tiap-tiap tahun. Tak, memang dah siap. Okey. Baju raya semua dah plan dengan family dah? Baju raya, saya dah warning dalam grup WhatsApp. Saya cakap, Abah, minggu ni last decide warna apa. Tapi tak decide lagi. Kenapa? Kalau dalam family memang abah yang decide baju warna. Sebab dia jenis, tak nak lah warna ni, nanti abah tenggelam. Kita orang okey je. Yelah kan. Ayah insecure punya. Insecure. Dalam family ada berapa adik-beradik ni? Dua je. Dua, awak dengan? Adik. Adik lelaki umur berapa adik? Sekarang 20. 20. Mak masih ada, ayah masih ada. Betul. Jadi maksudnya kalau beraya ni memang 4 beranak ni je ke? 4 beranak je. Tak balik kampung? Balik lah, tapi beraya 4 beranak dulu lah kat rumah. Kampung kat mana? Lepas apa ni? Lepas dah salam-salam, barulah pergi balik kampung. Barulah collect duit raya. Tak dapat dah. Kampung dekat mana? Dekat Pahang, kat Jerantut. Biasa orang-orang kampung kat Pahang ni biasa ramai family dia orang. Ramai tu kalau bergambar tu memang pakai white tapi tak nampak pun muka seorang-seorang. Sebab ramai sangat. Kalau suruh cari pun tak jumpa. Sepupu sepapak ramai. Memang ramai. Okey, apa kenangan yang awak paling tak boleh lupa kalau raya? Kalau raya, kenangan paling tak boleh lupa. Saya suka sorok rendang sebab kan ramai. Nanti cepat habis. Saya akan sorok dalam orang Pahang panggil gobok. Almari. Saya sorok dalam almari nenek saya. Sebab nenek saya ada kunci, so saya pegang.
kunci tu. Oh ya? Saya sorok. Ini macam aktiviti tiap-tiap tahun. Memang tiap tahun. Sebab ramai. Kalau ramai memang tak sempat. Oh, jadi maksudnya kalau masak rendang tu memang kawah lah. Kawah, memang kawah. Seronoknya. Memang ya Allah. kawah. Bila dah masak je, saya terus cepat-cepat letak dalam tupperware, simpan. Masak tu orang lain masak kau masak? Orang lain lah. Apakah menu yang kalau ada kawah rendang, apa lagi menu yang ada untuk raya? Kalau macam saya, family belah abah, orang Jawa. So, kita orang memang akan buat sambal tahun. Sambal tahun tu macam mana? Sambal tahun tu, nak cakap macam mana pun tak tahu sebab saya tak masak. Tapi dia dalam tu macam, dia macam kuah lontong kot warna kuning. Ada kerang, ada, saya ingat ada kerang je. Tapi dia pedas, memang pedas gila. Itu memang family wajib buat setiap tahun. Memang wajib lah. Oh, ayah awak family belah Jawa tetapi masih di ni lah. Betul-betul. Dekat Pahang? Yang belah abah dekat Perak. Abah kat Perak. Tapi yang belah mak ni dia macam raya biasa je. Kalau belah abah je memang setiap tahun wajib buat sambal tahun. Yang kalau tak gambar guna kamera wide, belah mak ke belah ayah? Dua-dua sebenarnya. Ya Allah, kalau digabungkan dua-dua tu maksudnya boleh jadikan satu kampung lah. Boleh jadikan macam satu bukit bintang lah. Ya. Okey, dalam awak punya sepupu sepapat tu, awak ingat nama sepupu yang paling sulung tak? Sepupu yang paling sulung, Iwan. Wih, luar biasa. Awak bagus. Sepupu yang paling muda? Ain. Oh, bagus awak. Awak sepupu yang keberapa? Tak tahu. Tak tahu lah. Tapi saya tetap impress sebab biasanya kalau cerita pasal zaman-zaman sekarang ni, orang tak kenal dia orang sepupu sepapat. Kita orang memang sepupu, kita orang ada grup sepupu. Oh ya? Grup sepupu, grup makcik. Makcik-makcik je. Awak nak jadi makcik lah. Saya jadi makcik dah. Tapi still dalam grup tu. Okay. Grup tu pula macam, aku nak pergi macam contoh malam raya kan. Aku nak pergi sini tapi Malung tak kasih. Malung bising lah. Tak apa, kita keluar senyap. Itu dalam grup tu. Kenangan best tu. Itu dalam grup tu. Lepas tu pagi semula nenek cari. Apa yang menyebabkan awak rasa raya adalah satu benda yang awak nak look forward? Selain daripada sepupu sepapat, apa yang awak rasa macam, raya adalah special untuk atas sebab? Boleh jujur ke? Boleh jujur, sila. Saya seorang yang tak suka minta maaf. Saya minta maaf time raya je. Dekat parents pun. Kalau saya buat salah, saya admit tapi saya tak minta maaf. So, bila raya tu saya keluarkan semua. Akak pernah buat ni, macam tu. So, bila raya tu je yang untuk time saya nak keluarkan air mata. Sebab waktu lain saya memang jenis hati batu. Ya? Tak berat ke awak menyimpan salah itu sampai ke raya? Berat. Tapi saya memang hati batu nak buat macam mana. Oh ya? Memang minta maaf time raya je. So maksudnya awak tak pernah minta maaf, sampai raya awak akan minta maaf. Dan semua orang tahu. Saya admit je salah saya tapi saya tak minta maaf. Saya macam okay fine. Admit sahaja tetapi akan buat kembali ke admit dan cuba untuk berubah? Dia tengok pada kesalahan. Sebenarnya sejujurnya secakap kita punya adab Melayu kan, adat Melayu, kita minta ampun, minta maaf setiap raya. Bagus. Sebab minta maaf ni dia tak semestinya, sebab dia boleh jadi sebagai satu alasan tau. Saya buat silap, minta maaf, kita move on. Tapi apa yang awak buat tu lebih baik. Kita aku acknowledge silap aku kat mana. Okay? Kan? Mungkin aku tak buat lagi, mungkin aku akan buat. Tapi kalau nak minta maaf tu tunggu raya lah. Okay. Tapi kalau lah salah tu yang besar sangat tu, saya minta maaf lah. Dia je salah yang kecil-kecil. Kalau saya nak minta awak minta maaf, saya nak podcast ni jadi paling special. Sebab awak biasa tak minta maaf awal kan. Saya nak awak minta maaf dekat mak ayah awak sekarang. Supaya sebab ni video ni akan keluar insya-Allah sebelum raya. So nanti mak ayah awak tengok, ya Allah, dia minta maaf sebelum raya. Itu yang kita nak tu. Sekarang ni awak pandang kamera ni. Kawan-kawan jangan sibuk. Awak pandang kamera ni, cakap minta maaf kat mak awak. Untuk mak dengan abah, akak jauh dengan mak dengan abah. Abah dengan mak tak tahu pun apa aktiviti akak hari-hari kat sini sebab akak bukan jenis update. Tapi mungkin ada mungkin ada beberapa aktiviti yang mungkin mak dengan abah tak suka apa yang akak buat. Akak minta maaf. Akak bukan tak nak update tapi akak memang jenis macam ni. Akak suka dengan dunia akak sendiri. Apa-apa pun akak memang tak pernah sorok pun daripada mak dengan abah. Akak tak ada buat benda yang melampau, benda yang di luar kawalan, akak tak buat benda tu.
Kalau salah yang akak tak minta maaf tu mungkin salah-salah yang kecil saja. Tapi kalau akak dah melampaui batas, akak akan paksa diri akak untuk minta maaf juga. And sekarang ni, sebelum raya, untuk pertama kali akak minta maaf dekat mak dengan abah. Kalau akak ada buat tergores hati, akak ada tersilap cakap, termarah, segala untuk mak dengan abah. Ya Allah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Saya tahu. Kenapa awak mata berair? Mana ada? Ada. Mana ada? Ada. Hey, mana ada? sebab saya rasa maaf tu betul-betul ikhlas. Dia tak macam tak tipu. Kalau nak tengok saya ikhlas minta maaf ke tak, saya shaking. Awak shaking lah ni. Shaking. Okay, kalau nak tengok awak nangis, saya kena berayu rumah awak. Tengok awak minta maaf kat mak ayah awak. Tapi saya ada pesanan kepada mak dan ayah. Saya rasa beliau adalah seorang anak yang baik. Dan semoga yang baik-baik saja untuk awak. InsyaAllah. Ya. Yeah? Sebab kesudahannya, minta maaf ke tak minta maaf ke, kesudahannya mak ayah kita adalah mak ayah kita. Betul. Adik kita lah. Betul. Kakak mesti ego dengan adik kan. Mana Betul. boleh, aku tak pernah salah. Mana boleh kalah dengan adik? Betul, mana boleh kalah. adik. Betul. Ah. Tetapi kalau dah sampai tahap yang engkau sanggup hilang adik engkau ataupun kau nak minta maaf, aku sanggup je minta maaf. Apalah sangat ego itu. Betul. Tahniah. Adik ada seorang je. Betul. Family pun ada. Seorang je. Satu. Satu. Ya Allah. Maksudnya mak dengan abah tu satu, seorang-seorang. Betul. Terima kasih banyak-banyak sebab join saya, sembang dengan saya, berkongsi tentang fakta yang awak tak suka minta maaf kalau bukan hari raya ni. Awak manusia yang unik. Tetapi kita dah membocorkan dia punya keunikan. Alamak. Di mana dia dah minta maaf sebelum raya. Berikan tepukan untuk dia. Ramai peminat awak ni. Masuk dalam tepuk tangan tu dia. Masuk tepuk tangan. Tepuk tangan tu dia. Kenalkan diri. Nama apa? Nama saya Aina. Ya, Ini Ikin. Ain. Bella. Okey, selamat Hari Raya semua ya. Saya tak boleh interview lama sebab payment dia je dapat. Duit raya. Okey, sila. Terima kasih banyak. Terima kasih. Okey, baik. Sekali lagi saya nak ucapkan tahniah kepada atas kejayaan awak. Semoga dimewahkan rezeki dengan kadar segera dapat kekalan. Semoga Tuhan mengharamkan api neraka menyentuh ahli keluarga awak. Dan semoga raya tahun ini adalah raya dengan family dan sepupu sepapak yang paling meriah berbanding raya-raya sebelum ini. Amin. Terima kasih Boleh ke banyak. saya nak cakap something? Boleh, silakan. Terima kasih dekat Fimi sebab buat saya minta maaf sebelum raya. Awak dah pecahkan saya punya ego. Sebenarnya bukan saya sahaja. Bukan saya sahaja. Siapa? Allah yang satu. Allah. Okey, disebabkan awak berjaya, ini kira tas lah. Tas yang awak dah berjaya, Tiun Tok nak bagi duit raya. Boleh? Boleh? Boleh. Cakap terima kasih Tiun Tok. Terima kasih Tiun Tok. Lepas ni saya tukar. Mantap. Okey, mari saya bagi duit raya. Okey. Sekejap, tanya producer. Okey, terima kasih banyak-banyak. Ini duit raya. Ini hadiah daripada Tiun Tok. Minta maaf kalau saya ada terkasar bahasa, salah kata. Sampaikan salam saya kepada keluarga dan adik. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Jaga diri. Thank you. Terima kasih, Sumi. Okey, sama ni pun. Okey. Bye. Thank you. Thank you guys. Misi kita adalah untuk buat benda yang orang tak boleh buat. Jadi kita berjaya untuk suruh dia minta maaf sebelum raya. Sebab itu adalah rutin sepanjang dia hidup. Dia tak pernah minta maaf sebelum raya. Dia untuk kasih pecahkan ego dia untuk minta maaf sebelum raya. Jadi sekarang kita nak cari orang lain untuk ditemu bual. Brother ni tadi dia basking. Bayangkan seminggu sebelum raya dia basking untuk mencari sesuap nasi. Apa kata kita panggil brother? Mesti ada cerita best ni. Assalamualaikum. Ya, marilah ke sini. Oh, seronok. Ada baby sekali. Brother ni dia memang basking. Basking time-time orang dah berbuka tengah moreh layan. Assalamualaikum.
Kamera situ. Ada 3. Ada 3 kamera. Assalamualaikum bang, apa khabar? Okey, silakan. Handphone, mic. Macam mana? Rambut tu. Serius. Tak. Nanti tutup mata tak nampak. Betul. Silakan bang. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mula-mula saya nak kalian semua terima penghargaan saya nak beri kepada abang sebab saya rasa ini merupakan benda yang sebelum saya tanya nama apa semualah. Ini merupakan kerja yang abang buat kerap, betul tak? Betul. Tetapi abang sanggup berhenti sementara untuk kami menjalankan penggambaran. Terima kasih banyak-banyak bang. Kita support each other. Kan? Luar biasa. Biasa. Baik, sila kenalkan diri tuan hamba kepada mereka di luar sana. Mana ni tu. Pilih mana nanti editor buat. Yang ni boleh lah, yang ni. Bapak Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Firdaus. Saya menetap di Eric Kuala Lumpur lah, ni Eric Gombak. So saya pun tak apa ni, tak sangka awak boleh panggil saya. Apa pula tak sangka. Benda pertama tadi cakap kita panggil abang tu lah, interview confirm dia okey. Aku suka lah. Adalah kita santai-santai. Awak pun faham kan macam mana bidang entertainment kan? Ya. Kita menghiburkan orang sama macam kita buat ni. Sekarang ni saya host ke awak host? Sama. Boleh. Kita ambil alih lah. Awak ambil alih interview saya. Tak ada. Okey. Teruskan. Okey ya, sesi perkenalan. Saya di sini saya membantu rakan-rakan basking. Kita menghiburkan orang-orang di sekitar KL. Kita memberitahu mana-mana pelancong yang datang untuk inilah Malaysia. Inilah anak-anak muda kita. Saya muda lagi actually. Muda lagi. Nampak? Nampak kan? Kita sebaya saya 18 tahun. Betul. Firdaus, apa nama isteri? Isteri saya Sakinah. Akak Sakinah. Akak selalulah teman abang Firdaus basking. Allahu Akbar. Dia ada tempat-tempat teman saya. Oh ya. Yeah. Kalau tempat-tempat crowded ramai macam ni, banyak pelancong dah ke teman. Takut risau answer. Dan itu yang saya rasa orang yang berjaya dia kena ada satu tulang belakang yang sokong. Betul. Yang sokong. Baik panas, baik sejuk, baik busuk, baik wangi, ramai ke sikit ke, dia akan menemani. Betul. Tapi untuk part dia, saya rasa tulang belakang saya ni dah sakit, selalu kena sepuk. Oh wow, tapi saya nampak ada baby lah tu. Itu pertama. Yang itu anak yang kedua saya. Yang kedua. Yang pertama? Yang pertama 10 tahun. Berbalik kepada soalan saya tadi, bekerja sebelum raya, bekerja performnya pakai baju raya, kan? Maksudnya semangat raya tu luar biasa. Mesti ada sesuatu tentang raya yang pada pandangan Firdaus istimewa. Apa istimewanya raya bagi Firdaus? Istimewa raya ni, first kita setiap tahun adalah sesuatu benda yang berbeza. Ya. Untuk tahun lepas mungkin kita dah capai sesuatu benda yang kita dah capai lah. Untuk tahun ni kalau boleh kita nak lebih. Betul. InsyaAllah kita lebih. Macam kita lelaki, of course kita keutamaan kita untuk keluarga, anak-anak, untuk isteri. Kita lepaskan mereka dulu. Betul. Kan kita sesak tak apa kan? Kita tak apa. Kita kalau sesak sangat kita pinjam baju kawan. 3 tahun lepas bergaya berdua orang. Lepas tu tiba-tiba dah bertiga. Ini dah berempat pula. Kan? Aduhai, comel lah. Baik Firdaus, terima kasih banyak-banyak kerana saya tak expect sebenarnya Firdaus bukanlah tak sangka mengutamakan keluarga, tetapi banyak stigma Firdaus jawapan kepada soalan saya mesti akan relate balik kepada keluarga. Sebab saya family man. Jadi keluarga mana kamera saya nak mana kamera boleh Firdaus. Yang ni dekat sikit. Firdaus, terima kasih. Terima kasih. Apa pesanan Firdaus yang terakhir untuk mereka kat luar sana kalau nak sambut raya yang relate dengan family? Apa pesanan Firdaus? Okey, untuk sambutan raya dengan family ni keutamaannya kita jangan perhabiskan sebab besok ada lagi. So termampu kita sebenarnya pada saya bila kita bersama itu lebih kaya daripada apa yang kita ada. Betul. Lebih baik tak ada duit, yang penting family ada. Ya, yang penting tu di sekitar kita nampak isteri anak kita. Itu kekuatan kita. Kan? Luar biasa Firdaus. Terima kasih. Bukan menyanyi je sedap, bercakap suaranya pun sedap. Alamak, ya ke? Ya. Sebab tu isteri saya ikut. Dia takut saya sembang orang lain. Ya. Dia cakap suara saya romantik. Oh, enggak banyak kan dia cakap. Nanti akan tengok podcast ni ya.
Biar settle lah. Okey, baik. Disebabkan luangkan masa dengan saya, Tion Tok ada nak bagi duit raya sikit. Okay. Boleh Boleh. Okey, baik. Awal dapat duit raya. Awal. Baik, Firdaus. Terima kasih banyak-banyak. Ni duit raya. Terima kasih tau. Jaga diri, minta ampun, minta maaf. Semua Semoga semuanya selamat untuk raya nanti, insyaAllah. InsyaAllah. Awak pun selamat InsyaAllah. Ni Jaga lagi diri. Ni lagi satu hadiah. Okey. Baik, terima kasih. Thank you. Jaga diri. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Selamat Hari Raya. Alright. Okey. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Wow. Siapa sangka yang muda tadi dengan kawan-kawan cerita pasal family. Yang ini yang dah ada 2 anak yang masih berjamming, berbasking di kota yang mewah ini pun cerita pasal family. Buat masa sekarang ni saya masih dapat jawapan family. Apakah orang seterusnya yang kita jemput ni akan tetap berbual tentang family? Kalau betul, maka kita tahu yang sebenarnya raya ini tidak sempurna kalau tidak ada keluarga. Tapi bagaimana untuk mereka yang memang tak ada keluarga? Jangan risau, kita semua kan saudara. Itulah adanya open house. Dijemput, menjemput, mengeratkan silaturahim. Yang jauh kita dekatkan, yang dekat kita sayangkan. Mari kita cari orang seterusnya. Hi, hello brother, how are you? Assalamualaikum. Kita terkejut. Okay, bang. Steady Apa khabar? Hello, hi. Ramai orang sebenarnya kita boleh interview. Boleh? Kita osom tengok siapa kalah saya interview. Okey, mari. Okey, osom Okey, osom. Kalah. Okeylah, akak silakan. Terima kasih. Kejap lagi kita sembang ya. Assalamualaikum. Kak silakan. Okey. Akak orang Kelantan. Saya besok orang Terengganu. Oh, Terengganu. Oh, mantap. Akak cakap je Terengganu kak. Cakap Terengganu tapi saya cakap Kelantan. Oh, akak orang Terengganu tapi kesing Kelantan. Sebab saya sempadan. Sempadan. Kelantan Terengganu. Menarik akak ni, kita belum berbual tanya nama lagi dah menarik ya. Okey, sekejap ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya apa? Nama saya Nur Aidila. Nur Aidila. Ya. So, saya panggil Kak? Kak Dila lah. Kak Dila. Okey. Kak Dila, bulan-bulan puasa ni macam mana kerjanya, persiapan rayanya? Persiapan raya tu belum lagi lah. Saya ni suka last minute sikit. Saya suka sekarang ni kerja lah. Ya. Kumpul-kumpul duit. Yang tu yang penting dulu. Agak kerja di mana? Saya tinggal di Besut. Okey. Anak tinggal di Besut, Terengganu. Dan saya kerja di Terengganu. Ini di tengah-tengah Kuala Lumpur ni? Datang ada kerja. Ada kerja. Dekat HQ. Oh ya, faham. Jadi maksudnya raya tahun ni meriah lah. Saya. Oh ya. Jadi akak ada berapa beranak semuanya? Anak saya ada 4 orang. Okey. 2 lelaki, 2 perempuan. Suaminya? Saya single mom. Oh, single mom. Ya. Jadi maksudnya raya setiap tahun Kak Dila yang uruskan semuanya? Oh, mesti. Oh ya? Semua saya lah. Daripada anak-anak kecil lagi sampai besar. Macam mana rasanya sebagai seorang single mother bila beraya di... Mungkin soalan ni sensitif sikit lah Kak Dila. Saya bertanya. Okey je. Kalau beraya di rumah adik-beradik, saudara-saudara lain, tengok anak-anak diorang beraya ada ayah dan ada mak. Ya. Ini macam mana dengan Kak Dila punya anak-anak beraya tanpa ayah? Ayah dia ada je. Akan balik lah. Time raya tu ayah dia kerja kat sini. Tapi time raya balik je. Dan kita orang macam bergilir lah. Hari pertama tu duduk dengan kita orang. Petang tu ke dia pergi rumah ayah dia ke. Kita orang kalau bab pergi mari tu macam tak ada masalah lah. Tidaklah bergebut. Tak ada. Saya sentiasa memikirkan dia punya keperluan anak-anak tu lah. Kasih sayang dia kan. Allah sebenarnya. Tapi mungkin lah dia ada yang terasa ke apa ke. Saya cuba untuk cover balik lah, menghappykan hati dia ke apa ke, bawa pergi beraya dapat duit raya kan. Jadi budak-budak happy, jadi dia macam lupa lah. Tapi dia orang tak mempersoalkan ke? Dia orang macam kenapa kena pergi ke sana, pergi ke sini ke? Dia orang faham?
Dia orang faham je sebab saya suka berbual dengan dia orang macam seorang dewasa. Saya menceritakan A sampai Z, jadi dia orang akan faham lah. Jadi Tak ada benda nak disembunyikan pun kan. nanti besar-besar kena cerita lagi, jadi malas saya. Betul. Jadi kiranya kalau bergaya ni terhandle ke empat-empat beranak ni? Handle je sebab saya garang. Ayo, betul lah tu, nampak takut pula saya. Apa yang Kak Dila rasa setiap kali nak raya? Sebenarnya sedih kan. Sedih Kita macam tak komplit kan. Tapi macam itulah, kita kena fikir mungkin kita ada kelebihan kat lain, kita ada kekurangan kat lain. Orang lain pun macam tu, mungkin dia ada lebih kat lain, ada kekurangan kat lain lah. Kuat Kak Dila ni. Kuat. Baiklah. Kita Fak ya. Tapi kekuatan itu datang dari mana? kekuatan tu datang daripada diri sendiri bila kita sentiasa berdikari. Luar biasa. Ya. Tetapi di setiap sedih tu tertunjuk ke di depan anak-anak? Tak ada. Ya. Suka nangis seorang-seorang. Allahu Akbar. Ya. Ya. Apa biasanya benda yang dinangiskan tu adalah sebab apa? Kalau melibatkan family, anak-anak lah. Anak-anak. Itu soft spot. Ya, betul. Gitu. Kalau katakan ada satu masa tu ada peluang untuk nak cakap dengan anak. Kalau katakan mama ada sesuatu benda yang terpendam yang mama tak boleh nak cakap depan. Okay. Mungkin platform ini mama boleh cakap. Mama nak cakap anak-anak mama ni biar mama tak penting sangat kalau untuk diri mama. Jadi mama nak cuma untuk anak-anak mama ni biar yang penting belajar sungguh. Lepas tu untuk masa depan. Satu lagi jangan lupa Tuhan. Betul. Untuk akhirat. Yang tu je untuk berjaya dunia akhirat. Tu je. Tak perlu jadi kaya, jadi famous. Yang tu tak perlu. Kalau kita ingat Tuhan dah tu yang terbaik lah. Betul. Kalau Tuhan bagi rezeki itu, maka itulah rezeki kita. Betul. Ya Allah ya Tuanku. Kak Dila ni seorang yang luar biasa tau. Cerita Kak Dila sampaikan kepada saya dan kepada pendengar. Okey. Nampak tu. Itu ujian tu. Biasalah tu. Tapi saya nak Kak Dila tahu, mereka yang mendengar cerita Kak Dila ini, Kak Dila memberi inspirasi kepada mereka. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Sebab saya tak rasa Kak Dila ada peluang dan ruang dan tempat untuk Kak Dila mengadu dan cerita Kak Dila. Kadang-kadang tahu tak ada masa sangat. Simpan sendiri je kan. Jadi inilah dia, bukannya untuk bagi tahu kesedihan akak, tetapi untuk memberitahu yang sebenarnya ada manusia kuat macam akak. Yalah. Kalau boleh, kalau yang mana-mana senasib dengan saya tu, teruskanlah. Tak payahlah nak mengadu kat orang, mengadu kat Tuhan je. Tuhan tak ada yang terbaik. Betul. Kak Dila, terima kasih banyak-banyak. Okay. Semoga raya tahun ini menjadi raya yang meriah berbanding raya-raya tahun-tahun sebelum ini. Amin. Semoga akak dimewahkan rezeki. Amin. Semoga anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Baik akak, saya nak bagi duit raya. Nice. Comelah Kak Dila ni. Okey kak, kita bagi duit raya, mari. Okey. Okey, ini silakan. Ini duit raya daripada Team Talk. Terima kasih banyak-banyak dan ini ada hadiah daripada Team Talk. Baik, terima kasih banyak Kak Dila. Selamat Hari Raya. Okay, salam semua orang Terengganu dan orang Kelantan ya. Sama, terima kasih. Baik, insyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih. Wow, thank you Kak Dila. Okay, no problem. Itu dia. Superwoman yang orang tak tahu pun sebenarnya. Superwoman, kenapa saya cakap superwoman? Sebab dia handle 4 anak dengan sendiri. Pergi kerja 2 jam, balik kerja 2 jam. Raya dia sendiri handle, sedih dia sendiri simpan, merayu dia sendiri, mengadu kat Tuhan, dia sendiri je. Walaupun saya sebenarnya tak dapat nak membantu pun Kak Dila. Tapi kita di sini meminjamkan telinga untuk mendengar. Sekurang-kurangnya mengharapkan kuranglah sikit bebanan sebab dia rasa macam, aku didengari. Kalian pun dengar juga, luar biasa. Baik. Tanpa buang masa, kita nak cari lagi seorang untuk interview dan kemudian kita tutuplah untuk episod keempat ini. Tak tahulah adakah ini merupakan episod terakhir ataupun episod yang akan ada. Sebab ramai DM, Fimi buat pop-up tu bagi tahulah seminggu awal.
Kalau bagi tahu seminggu awal, dia tak jadi pop-up surprise lah guys. Baik, jom kita cari orang untuk kita jemput. Siapa Sekarang dah pukul berapa? Oh, orang tengah anyam ketupat. Jaya kita cari dia. Have a seat. Alright. Silakan. Headphone Sasha. Here you go. Ni kabel di sebelah kiri. Dan mic ini pakai. Subang Raya. Subang Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Hello. Kita pakai songkok. Kita pakai songkok. Dah sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. One and only Sasha Aziz. Oh, one and only Yes. How are you? Good, Alhamdulillah. My goodness, saya sebenarnya sejujurnya saya tak sangka yang berada di tengah-tengah Bukit Bintang ini. Best lah. Kan? Tak expect kan? Lawas rupanya Kuala Lumpur. Tersempat tadi ya? Ya, tersempat. Awak ni Sasha Aziz ni. Boleh ke saya nak interview? Terus datang jemput datang rumah ni. Itulah beraya. Beraya. And then your husband is there? Husband. I tak boleh lah panggil husband. Okay, sebenarnya I ada cue card lah. Usually the question that I should ask random people. Tapi because it's Sasha Aziz. Okay. So it's a special case. We don't need. Tak payahkan lah. Tak payahlah. Nak ya lah. Betul lah. Betul. Okay, santai-santai. Santai-santai. InsyaAllah. Okay, I want to ask you, how's your raya preparation? Raya preparation tahun ni simple-simple je. Setiap tahun I simple je sebab I punya keluarga tak berapa nak besar. Tak berapa nak besar. Tak adalah macam big family yang sampai 20-30 orang. Okay. So setiap tahun memang raya dekat KL je. So selalu my mom, my sister, my father and anak-anak I. Tapi you Sasha Aziz tau. Sepatutnya, I mean, from my perspective tengok you punya Instagram macam, ni raya mesti grand. Mesti grand. Mesti family daripada, your husband is from Canada. Family daripada Canada. Yo. Raya Canada ke? Itu tak lah. Tapi for you simple and minimal itu okay. I memang every year simple minimal sebab suami I dia dari Canada. So parents dia, family dia semua dekat luar negara. Iyalah. So takkan orang nak fly datang sini kan. Jauh. Mahal pula tu. Tapi I suka sebab every year orang akan ada problem nak berebut, nak beraya mana. Pergi tak payahlah. Tak ada. Yes. Yeah. Ikut I. Okay. So dengan cerita beraya tahun ini ada peneman. Yes. Lagi seorang. Ya, Alhamdulillah. Total ada berapa? Total 3. 3. Sebenarnya ni yang keempat. Okay. Sebab hari tu keguguran. So ni yang keempat lah. Tetapi yang gugur itu Tunggu di syurga. Ya. Dia sedang menyanyi tu. Yes. Dia tak sabarnya nak jumpa mak dia. Kan semoga Tuhan membelai dia untuk kita. InsyaAllah. It's beautiful. So tunggu masa yang ketiga. Macam mana yang pertama experience raya masa ada anak pertama bertugaya? Macam mana? Oh my God. Anak pertama PKP. Anak PKP. Anak PKP. Lepas tu? Lepas tu raya kan. PKP juga kan. Betul tak? Rumah je lah. Duduk rumah. Itu ya Allah. Waktu tu epic lah sebab tak ada buat apa-apa dekat rumah je. Pakai baju cantik, ambil gambar. Okay lah. I mean that's what Sasha Aziz should be pun. Yeah, Sebab in a way people are inspired by you. Yeah. Even for me pun as sebagai seorang yang beragama Islam, seeing you memegang tanggungjawab, bukannya memegang sebagai ketua keluarga, sebagai isteri, tetapi you nak mendidik husband you yang beragama lain dan berbangsa lain. Betul. Untuk menjadi ketua keluarga untuk you. Ya. Jadi How does that works? Very challenging. Nak kahwin dengan orang yang bukan sama agama kita ni sangat challenging dari segi nak bawa dia, nak kenalkan masuk dekat kita punya culture, kita punya religion. So it takes times. My husband dia dapat keep up after 4 years. Is that too long for you? Taklah, okey je. Tak kan? Okey. Sebab I seorang yang penyabar. Throughout that 4 years boleh nampak lah keinginan dia tu accept or maybe mula-mula tak ada. Mula tak ada. Tapi lama-lama sebab dia tengok isteri dia. Sebab isteri dia pun makin lama makin
berubah. So dia pun okey lah nak follow lah. Okay, macam mana dengan kita punya culture? Culture. So, Okay, culture sebab my husband ni dia Chinese. Dia kira Chinese daripada Hong Kong. Jadi tak adalah jauh beza sangat pun. Dia bukan macam Mak Saleh ke Western punya kehidupan. Culture dia tu boleh blend dengan kita punya culture. Right. So bila kebanyakan kalau you tengok orang-orang foreigner yang berpindah dekat Malaysia ni, diorang senang nak adapt dari segi pemakanan, and diorang suka dengan culture kita. Diorang senang nak blend in. Cuaca pun okey. Cuaca pun orang suka. So bila I introduce culture I tu, lama-lama tu sekarang dia makan sambal belacan. Dia lagi Dia makan sambal belacan. Favorite. Do you like sambal belacan? You like sambal belacan? Saya tak makan sambal belacan. Ya. Dah. Alamak. Botol. You pergi duduk mana lah. Tukar tempat kan. Ya Allah ya Tuhanku. Seeing you on Instagram, seeing you in person, I dengar cara you sembang tadi, you're laughing apa semua kan. I want to ask you something. Okay. Aren't you tired in terms of physically, mentally? Both. Yeah. Tapi I jenis yang jalan je macam tu. I dah biasa kot, dah biasa. Macam mana you nak keep up dengan that impression of people towards you dekat Instagram? Sebab bukan dekat feed je you aktif. You punya story pun, oh my god. Tidak biasa lah. Itu normal. Yeah. Itu normal. Tapi behind the scene penat. Yeah. Do you ever document you punya real life? Penatan. Sebabnya? Sebab macam nak tunjuk happy-happy je. Yang sedih-sedih tu kita biar. Sedih tu kita simpan. Tuhan nampak. Kan? Tapi bagus tak mengeluh tu. Sebab I suka tunjuk positivity, happiness. So kalau I share benda macam sedih je, burn out kan, nanti macam benda tu drain orang kat luar. I agree. Because diorang cakap I inspired dengan you sebab positivity you. Yes. Happy apa. Yelah sebab I tak tunjuk behind the scene. Yelah kan. Tiba-tiba kalau jumpa tadi saya jumpa ke nangis-nangis pula. Tak kena pula. Kita kena buat Sasha ni kan. Tapi tadi first time I jumpa you, it feels very warm. It feels very welcoming tau. Oh ya ke? Ya, aku macam takut tau. Jangan you nak cakap you panas ke berkicap ke. Sebenarnya kita orang interview orang bergerak sana sini, we are very tired. Okay. Kan, tetapi the fact that we get to see you and the way you are being very approachable, ada saja alhamdulillah. Friendly lah. So siapa yang jumpa Sasha Aziz kalau sana, janganlah ambil kesempatan nak tegur sembang macam ni pula. Ya, faham lah, dia mungkinlah nak kena pergi ke tempat lain. Saya je tak faham, dia busy. Okay, menceritakan tentang, kita dah cerita pasal how you berkongsi tentang agama dan culture kepada your husband. And raya, apakah perspektif dia terhadap raya? Raya, mula-mula dia rasa pelik. Sebab nak kena bagi angpau. Bagi duit kau orang. Kaya kau orang Malaysia ni kata. Tak. Dia baca kenapa kena bagi duit ni mula-mula lah. Tak apa. Mula-mula. Tapi lama-lama dia dah biasa. I ajar dia salam raya. Macam mula macam salam raya je macam tu. Minta maaf tu mana? Minta kat kena minta maaf. Dia tak nak kena minta maaf. Dia kata culture dia bagi hadiah. Culture dia bagi hadiah je kan. Mana dia kena nak salam raya, nak minta maaf. Lepas tu dulu dia cakap, kenapa kena pakai baju pijamas? Ini pijamas. Astagfirullahaladzim. So I nak kena explain dengan dia, baju Melayu ni apa kita punya traditional, pakai cantik apa semua. Barulah lepas tu kita kena salam raya. Ni semua kita punya one of our culture. Right. So lama-lama dia dah ready dah tahun ketiga. Tengok dia, alamak. Alamak. Thank you very much. Itu sebab nampak. Gentleman lah. Thank you very much. Apa namanya? Herman. Thank you very much, Herman. You're the best. Lah dia masuk fokus. Sudah. Kita kena speaking pula kan. Dia rasa pelik macam tu Mula-mula. Tetapi we are in no position to judge lah. Kan. So something new lah untuk dia. Do you feel like this will be a story that you will tell your children later? Of course. Yeah. Bestnya. This is like a story like everybody is still asking me until hari ni. Macam mana you jumpa suami you, macam mana you didik dia, macam mana raya, culture semua. Ni je soalan. Apakah memory yang paling you core memory yang you masih ada sampai sekarang? Setiap raya you akan teringat-ingat.
I macam rasa sebelum married macam tak menarik sangat. Macam sedih sebab parents saya cerai. So what before I Nampak kahwin, you cakap parents you cerai pun macam it's a happy story. so parents cerai. So bila kita balik raya tu rasa macam macam tak ni lah, macam tak together lah kan. Dia macam separate. Right. So bila dah kahwin tu ada memori tu lebih seronok. Sebab barulah dia together, dia ramai. Dulu tak ramai. I nak share cerita I sikit lah. Okay, cerita. Boleh tak? I share sikit? Boleh. So parents you bercerai tapi dua masih sihat walafiat. Sihat, Alhamdulillah. Parents I tak bercerai. Okay. Tapi Betul? my dad dah stroke for 10 years. Oh, so sorry to hear. No. I just You want to jaga share. your dad lah sekarang. Jaga my dad. So kita orang tak boleh nak balik beraya mana-mana. So the way I look at it, macam I understand seeing your parents not being together on raya, it's very hard lah kan, especially macam raya sepatutnya berkumpul. Betul. Tapi bila dah berkumpul, ni pandang kiri, tu pandang kanan kan, minta maaf macam ini je kan, tak nak pandang. Tetapi the fact that you can still see your parents bersalaman, Betul. and that is something that everyone should be appreciate lah. Yeah. Can and I'm glad came from a family yang macam bercerai macam tu, but still you carry yourself very well, Sasha. Thank you so much. Yeah. I think sebab I punya childhood tu, background, experience tu yang buat I seorang wanita yang kuat lah hari ni. Last but not least, Dah last dah ke? tak lah, last but not least, one of it. Okay. I ada nampak you punya Instagram di mana you bring your helper juga, kan, untuk celebrate raya ke, untuk bercuti ke. Ya. Semua I bawa diorang. Kaya lah you. Kaya? Taklah kaya tapi kena bawa lah, kesian kalau tak bawa. So my question is, bukanlah kaya tu. My question is, what makes you sangatlah family oriented, sangatlah nak memegang semua orang, not in a controlling way, tapi nak nampak kewujudan masing-masing itu. Apa yang menyebabkan you ada keinginan itu? Sebab macam I cakap tadi, experience I waktu sebelum I kahwin, semua parents I bercerai kan. So dia ada macam separation. So bila I dah besar, I nak kahwin tu, I macam okay lah, aku tak nak macam ni. Aku kalau boleh nak bring my family different path macam tu. So bila I dah kahwin, ada anak, so I become sangat family oriented. Sebab my strong reason tu yang sebelum ni, so I jadi family oriented. So macam helper I pun, I tak anggap diorang I macam pembantu. Diorang pun dah macam I helper I ni, dia kat anak-anak ni dah macam nenek tau. Umur dah 50 plus. So diorang dah macam nenek dekat my children. So pergi mana-mana I bawa. I tak nak ada separation. Even makan pun I suruh diorang makan sekali. Tak ada macam you makan later lah, you duduk ujung-ujung sana. Tak ada. Kita makan sekali, kita bercuti sekali. Very good. Kalau you perlukan helper umur 27 tahun, tak boleh helper 27 tahun. Dia suka ria. you boleh bagi tahu I free lepas habis podcast ni, tak buat apa. I boleh lah jaga. Sasha, you are such an inspiration. Thank To you. everyone yang menonton, dan ini bukan inspiration dari segi nak menjadi seorang influencer atau nak menjadi seorang yang berjaya dalam bisnes ke apa ke, sebab daripada tadi I tak bertanya tentang your business or whatever you're doing, because everyone is inspired by how you hold your family together, and I percaya your husband is doing the same juga. Yeah. And congratulations in whatever that you're doing right now. Thank you. I need you to know that everyone is proud of you. Thank you. And please don't stop inspire everyone. InsyaAllah. Okay. InsyaAllah. I doakan you cepat kahwin. Amin. Ya Allah. Tahun depan. Alhamdulillah, jumpa Ya, insyaAllah. Okay. Jumpa Cepat. Okay, Sasha Aziz, thank you very much. Thank you. Selamat Hari Raya in Selamat advance. Hari Raya. Minta maaf kalau ada apa-apa saya terlebih terkurang. Dan maaf juga kalau I ada cakap tersilap bahasa. Tidak. I rasa semua orang senyum je dengar you bercakap tadi. Tapi I lupa nak bawa dia raya. Minta maaf Tak apa. In return, I bagi you hadiah from Tune Talk. Oh, thank you. Yes. Okay. Here you go. This is for you and this is for your husband. Thank you very much. Selamat Hari Raya. Jujur, let me walk you to your husband. Come.
Okay, kita dah dapat beberapa orang dan semua ceritanya menarik. Semua cerita pasal family. Apa kata kalau... Ya? Ada apa tu? Oh, free sekarang. Free. Nama apa? Farah. Saya ada banyak benda nak cakap. Tapi Farah sangatlah menarik. Bisa buat sini interview boleh? Boleh lah. Mari. Sila duduk sini. Hey. Saya rasa orang-orang yang jalan-jalan Bukit Bintang memang sporting lah Okey, silakan Farah duduk. Okey, kita sekarang tengah buat podcast. Jadi kalau podcast kena ada Pengacara. mic. Sekejap, okey. Farah pakai headphone dulu. Okey, saya pun pakai. Cakap, check. Check. Dekat sikit. Check. Check tak dapat lagi, cakap. Check tak dapat lagi. Check tak dapat lagi. Cakap duit raya tak dapat lagi. Dia raya tak dapat lagi. Tahun ni prepare raya macam mana? Kita orang belum prepare lagi sebab kita orang jenis yang family last minute. Wah, awak adalah family yang keempat hari ni yang memang suka prepare last minute. Sebab apa Farah, awak rasa kenapa orang suka prepare last minute? Sebab bila last minute ni dia berperang untuk dapat baju raya. Faham tak? So kita orang suka cover war tu. So memang macam tu. Oh, Farah orang mana? Saya orang Johor. Tapi study kat sini jugalah. Johor sih. Bukan Yelah tapi. Yelah tapi. Farah ada berapa adik-beradik dekat Johor? 3. Mak dan ayah masih ada. Ya, ada lagi. So mak dengan ayah pun suka berebut lah raya ni. Kita orang memang satu family. Kalau dah nak raya 5 hari 6 hari sebelum raya, memang kita orang akan buat pergi cari baju raya lah, ramai rushing kan. Dalam 5 beranak lah, mak, ayah, 3 adik-beradik kan. Antara 5 ni siapa yang sebenarnya paling tak kisah pakai baju apa pun? Of course si bangsu. Sebab dia lelaki kan. So kita orang ni 3 beradik, 2 orang perempuan. So mostly kita orang yang decide lah. Dia kalau katakan raya tahun tu baju colour pink lah dia pakai. Dia jenis macam okey je. Dia dengan ayah okey je. Siapa yang paling semangat sini? Ibu of course. Shout out to ibu. Dia adalah mastermind kat rumah tu. Awak jenis yang bertukar langsir perabot every year tak? Memang kita orang cat langsir perabot memang setiap tahun berubah. Setiap tahun raya? Fuyo. So saya cat rumah tu berapa lama sebelum raya? Mostly kita orang buat semua seminggu sebelum raya sebab we love rushing, right? Yeah. Rushing is the keyword. Yes. Maksudnya dalam masa seminggu itulah cat rumah, tukar sofa, tukar langsir, beli baju. Masa tu jugalah plan nak raya kat mana. Masa tu jugalah plan rumah ke berapa. Okay. So maksudnya your parents are in Johor. So diorang akan beraya basically di Johor juga ke? Family atuk nenek awak? Oh tak, family atuk nenek memang duduk Johor. Tapi family kita orang memang stay dekat KL. So kita orang yang dari KL ni akan balik ke Johor. So memang mak dengan ayah Johor dua-dua? Memang dua-dua. Dua-dua Johor tak bergaduh lah? Tak bergaduh lah. Cuma tak rumah siapa dululah. Sebab diorang biasa nak raya lah ni, nak raya. Ambil vibe. Diorang apa? Diorang sebab diorang sebelah-sebelah daerah je. So kejap daerah ni, kejap daerah tu. Pagi boleh daerah ni, petang boleh daerah tu, malam boleh ke KL. Macam tu. So dekat dalam family awak, siapa yang awak rasa kalau raya ini dia adalah orang yang paling rajin nak beraya kat rumah orang ni, beraya rumah ni? Saya lah. Awak? Bukan mak awak? Mak awak plan je? Mak saya plan je. Okey, kenapa awak suka? Sebab dapat duit raya. Awak masih dapat duit raya? Walaupun saya dah lebih daripada 20, so tetap dapat duit raya sebab saya kan pelajar. Ya, betul. Alasan study lah. So nak continue dapat duit raya, sambung belajar lagi. Bagus. Semua yang ke rumah, kalau nak teruskan dapat duit raya, teruskan belajar. Betul. Teruskan study kan. Farah, apakah istimewanya raya ini bagi awak? Istimewanya raya ni sebenarnya tak adalah istimewa sangat tahun ni sebab tahun lepas je dah kehilangan orang yang tersayang kan. So tahun ni kita orang masih beraya juga, masih still happy going, tapi just berpada-pada je tak macam tu. Kalau tak kisah saya bertanya, siapa? Kehilangan siapa? Atuk saudara saya. Rapat? Rapat sangat. Dari kecil kita orang besar sama-sama. Dia yang banyak jaga saya.
So atuk saudara saya, lepas tu adalah a few relative kita orang yang dah pass away last year. So mereka pass away selepas raya last year ke sempat beraya dengan diorang? Sempat beraya dengan diorang. So itu adalah raya dan Ramadan terakhir untuk diorang lah. Expect tak yang mereka akan pergi selepas raya? Sangat tak expect sebab saya dapat berita tu malam sebelum saya jawab peperiksaan pertama. Malam final. So esoknya adalah final paper yang penting lah. Tapi Alhamdulillah saya boleh jawab paper tu and score. Walaupun main masa tu tak stable kan? Walaupun rasa macam nak pingsan macam-macam main lah. Tapi my goodness. kita kena keep going jugalah. Of course. Sebab saya tak rasa mereka yang pergi pun awak gagal. Apa kenangan tahun lepas yang awak rasa awak akan ingat tahun ini? Dia buat makan-makan kat rumah dia. Ada one day tu dia masak, tak silap saya, nasi biryani kot. Lepas tu dia invite semua anak-anak buah dia. Lepas tu kita orang ni cucu-cucu saudara dia invite kita orang untuk datang makan kat rumah dia. Dia masak sendiri. Saya rasa dia tak buat tu? Dia tak pernah buat. Dia dah seorang-seorang. Dia single. So kita orang pun macam pergi je lah sebab dia memang tak pernah buat macam tu. Tapi tiba-tiba one day dia ajak semua orang datang rumah untuk makan. Tiba-tiba kita orang ambil gambar sama-sama. It's unplanned thing, faham tak? Tiba-tiba a few months after tu dapat berita yang dia meninggal. Apa benda pasal atuk saudara awak yang paling awak rindu? Marah dia. Sebab dia selalu marah kita orang suruh solat, suruh belajar. And macam-macam jugalah. Kan kalau cakap menangis pula. Share lah. Sebab saya rasa bila saat dia ada, dia punya marah tu annoying tau. Sangat. Ya Allah, menyampahnya dengar. Tak payahlah. Orang tahulah bila nak solat, bila nak buat kerja semua. Tapi bila dia tak ada tu, sunyi sangat. Kita orang walaupun dia tak ada, walaupun rumah tu dia seorang je duduk, kita orang tetap akan pergi bersihkan. Kita orang akan duduk kat katil dia. Sebab walaupun dia seorang yang sangat tegas, sangat garang dengan kita orang, kadang-kadang kita orang rasa annoying juga kalau dia datang rumah. Tapi this year tak ada dah orang yang datang rumah nak cek-cek kita orang semayang, nak cek-cek kita orang belajar ke tak, hormat ibu ayah ke tak. So benda tu macam dah tak ada lah. Dia tu orang yang paling kita orang sayang sangat dalam keluarga kita orang. Memang boleh katakan pemergian dia tu memang susah sangat nak terima. Walaupun kita orang balik ke rumah dia, kita orang still rasa macam dia ada. Walaupun dia sebenarnya tak ada. Faham tak? Lagi-lagi anak dia, which is pupu ibu saya lah kan. Anak dia dapat berita kematian ayah dia masa dia dekat Johor tengah bekerja. Allah. Jadi dia balik sini seorang-seorang, uruskan seorang-seorang. So benda tu macam agak sedih lah untuk kami semua. Kita tak expect pun kan? Sebab raya itulah sepatutnya kita berkumpul. Dan tak semua orang berpeluang untuk berkumpul dengan orang yang diorang sayang pada raya pun sebenarnya. Betul. Sebelum raya tu tiba-tiba ada yang pergi tak sempat nak celebrate raya. Tidaklah saya nak cakap yang awak beruntung dapat celebrate raya dengan your atuk saudara, because your atuk saudara dapat celebrate juga kan. Tapi tahun ini memberi rasa appreciation berbeza. And Fimi nak tahu tak apa yang paling sedih sekali? Apa tu? Paling sedih sekali is dia dah janji dengan saya yang dia dah datang convocation saya. And saya graduate Disember tahun ni. Tapi dia tak boleh nak datang. So saya cakap dengan adik dia suruh datang untuk gantikan tempat ayah dia. Sebab dia setiap kali dia datang rumah kita orang, dia mesti akan tanya dah graduate ke? Bila graduate? Bila habis belajar? So tahun ni dah tak ada orang nak tanya benda tu. Faham tak? So disebabkan kita tak sangka kan. Kita tak sangka yang orang akan pergi dan kita punya kali terakhir spend time dengan dia adalah pada raya, betul tak? Betul. Tahun ini punya raya akan rasa appreciate lain macam. Sangat. And tempat pertama kita orang pergi of course Kuba ni. Rumah dia. Memang kita orang akan pergi. Saya tak sangka langsung Farah. Saya tak sangka langsung orang yang gelak ketawanya, huing-huing kan dengan kawan-kawan tepuk tampar tak nak kena interview. Tetapi ada benda yang disimpan. Yang berat yang disimpan. Sebab kita dah terlalu banyak bersedih, menangis benda tu. Dah terima. Kita dah redha dengan benda tu semua. Jadi kita orang pun dah diajar untuk macam terima semua orang dekat dunia ni, dia orang tak hidup selamanya.
Jadi sementara diorang hidup ni, buat baik dengan diorang, appreciate diorang. Waktu hari raya tu bermaaf-maafan lah, janganlah bermusuhan. Sebab kita tak tahu bila orang tu akan pergi. Even diri kita pun kita tak tahu bila kita akan pergi. Betul tak? Betul. Especially tahun ini, raya tu akan, tahun ni kita pandang muka atuk saudara kita yang lain, kita pandang nenek saudara kita yang lain, kita pandang sepupu-sepupu kita yang lain, pandang yang penuh kasih sayang sebab kita tak tahu mungkin ini kali terakhir aku pandang. Betul. Tapi pemergian atuk saudara saya sangat bawa banyak perubahan lah kat family kita orang. Mostly family yang tak rapat, family yang jarang berhubung, semua balik. Semua dapat, semua tiba-tiba rasa sayang antara satu sama lain, tolong satu sama lain. Faham Sebabkan dia pergi. Sebabkan dia pergi. Sedangkan masa dia hidup, itu yang dia cuba buat. Itu yang dia cuba buat. Tak saudara kau pergi. Betul sangat-sangat. Dia selalu marah macam, kenapa tak pergi jenguk dia, kenapa tak pergi jenguk dia. Sebab dia ni orang yang minggu ni akan pergi rumah ni, minggu ni akan pergi rumah orang dia lain. Solo kan. Sebab dia solo kan, anak dia pula kerja jauh. Tiba-tiba dah tak ada orang yang datang ziarah kita orang setiap minggu. Atuk saudara awak tu sunyi tu. Tapi dia nak memeriahkan hidup orang lain. Dia pergi family awak, dia buat bising, dia marah. Betul. Dia pergi family sana, dia buat bising, dia marah. Pergi buat sana, dia buat bising. Tapi bila dia tak ada, semua orang sunyi. Betul. Sedangkan dia yang sunyi dulu. Betul sangat-sangat. Sekarang ni kita orang yang rasa kesunyian dia. Kesunyian yang dia tak ada tu, kita orang yang rasa. Benda ni saya tak sepatut tanyalah. Tapi kalau awak berpeluang untuk bercakap dengan atuk saudara awak, apa yang awak akan tanya? Saya akan cakap soalan yang dia tanya selama ni, bila habis belajar. Saya nak je jawab, saya dah habis belajar tahun ni. Nurul janji Nurul akan jaga ibu dengan ayah, adik-beradik, and jadi seorang independent woman, jaga solat, and jaga hubungan dengan semua orang. And Nurul akan graduate tahun ni. Let's go. Saya rasa dia sangat berbangga dengan awak. InsyaAllah. Farah, sedih itu perlu. Betul. Apa guna Tuhan wujudkan rasa sedih kalau kita tak gunakan? Tetapi rasa sedih itu kebiasaannya akan datang apabila kita dah happy, kita mesti akan sedih. Betul. Dalam kesedihan kita mesti akan ada kebahagiaannya. Jadi saya mewakili tim-tim Talk dan tim-tim yang ada kat sini mendoakan kesejahteraan Farah dan keluarga Farah. Amin. Semoga tahun ini dapat celebrate dengan semua. Amin. Sepupu-sepupu yang long lost cousin, long lost uncle, auntie, atuk nenek berkumpul semula demi atuk saudara awak yang dah. InsyaAllah. So itu yang dia nak pun. Betul. Merealisasikanlah impian dia untuk tahun ini. Betul, insyaAllah. InsyaAllah. Thank you very much Farah sebab luangkan masa. Alright. Luar biasa. Tetapi Sabar, lepas. Sabar Azim. Saya punya director tu. Hari ni. Sabar ya. Baik Farah, thank you very much sebab luangkan masa dengan saya. Alright. Saya nak bagi duit raya ke awak. Wow, Let's go. Thank you very much. Okay, terima kasih. Farah, duit raya ini daripada Tune Talk dan juga kami semua. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Ada lagi hadiah saya nak bagi daripada Tune Talk juga. Okay, terima kasih. Thank you very much. Jaga diri Farah. Selamat Hari Raya in advance. Baik, kirim salam to your parents and your adik yang malas nak bersiap raya tu. Ya. Yeah. Okay. Assalamualaikum. Thank you. Thank you. Astaghfirullahalazim. Ya Allah. Yang best ni dia punya pakcik saudara tu annoying. Atuk saudara dia annoying dia kata. Yang menyampah dia kadang-kadang bila datang rumah macam alamak dia datang ke. Tapi bila dia datang dia tegur solat ke tidak, kau derhaka dengan mak ayah kau ke tidak, kau belajar bagus ke tidak, kenapa kau tak pergi melawat saudara tu, kenapa kau tak pergi melawat saudara ni. Kalau katakan aku diberi peluang untuk memilih Duta untuk episod ini, aku akan memilih atuk saudara Farah Duta yang sebenarnya keinginan dia adalah untuk menyatukan silaturahim keluarga. Yang amazingnya bila dia tak ada, baru semua silaturahim keluarga erat. Wow, my goodness. We never expect. Kita tak tahu siapa yang akan pergi, siapa yang akan tetap ada, siapa yang kita appreciate ni akan hidup lama, yang kita sebenarnya tak nak maafkan ni, yang kita tak nak maafkan ni, yang itu yang pergi. Yang dia dah berjanji, okay, hujung tahun 2025 aku pergi kau punya graduation.
Tak ada, tak boleh dah. Apa yang kita boleh buat adalah ambil itu sebagai satu tauladan. Siapa saja yang duduk di kerusi ini tadi, mereka berkongsikan sesuatu yang sangat istimewa untuk saya dan kalian. Tolonglah terima dengan hati yang terbuka. Podcast Kasih Pecah, pecahkan ego itu, pecahkan rasa malu itu, supaya kita sendiri pun terjaga perasaan gembira kita. Sebab bila kita maafkan orang, bila kita maafkan diri sendiri, apa-apa silap kita, apa-apa silap orang, kita senyum aja. Itu yang penting. Itulah hari raya, minta maaf bukan minta maaf orang aja. Minta maafkan Tuhan, minta maafkan diri sendiri. Baik. Astagfirullahaladzim. Ini sedih-sedih juga ya. Tetapi dalam sedih mesti ada kebahagiaan, di mana kita kena terima yang raya ini adalah satu sambutan, dan kita kena rayakan raya ini. Kita tak boleh raya-raya sedih-sedih. Raya-raya kita kena satu anugerah. Kita kena terima. Disebabkan itu Tune Talk nak bagi hadiah. Hadiah Tune Talk pada kali ini seperti biasa kalian saya dah sebut untuk setiap episod. Kalau tak silap saya, ramai dah yang dah start subscribe ni. Hadiah dia adalah package pergi umrah. Package pergi umrah. Lepas tu dia nak bagi kereta, dia nak bagi motor, lepas tu dia nak bagi rumah. Kalian hanya perlu spend RM200 minimum, dan kemudian kalian akan dapat thank you card. Kemudian subscribe kepada Epic 35 Plus atau Epic 50 Plus. Apakah itu Epic 35 Plus dan Epic 50 Plus? Ini saya nak bagi tahu. Untuk Epic 35 Plus, kalian akan dapat 150GB, uncapped 5G, unlimited call, dan dapat share hotspot sebanyak 150GB dengan hanya RM35 saja sebulan. Untung kan? Untung. Dah dapat benefit best, dapat hadiah. Tak cukup 150GB, jangan risau. Untuk Epic 50 Plus, kalian akan dapat 350GB, uncapped 5G, unlimited call, dan juga kalian boleh share hotspot dengan saudara mara, sepupu, adik-beradik, mak dan ayah sebanyak 350GB juga. Apa yang saya kongsikan kepada kalian ini bukannya untuk saya nak dapat hadiah. Saya nak bagi kalian hadiah ini. Jadi rugi. Tuhan kata Tuhan akan bagi anugerah itu kepada semua hamba-hambanya yang meminta. Tetapi apa gunanya aku beri jika tiada usaha? Inilah usaha yang nak diberikan kepada kalian. Baik kalian, saya mewakili tim Tune Talk ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Maaf jika kami ada salah laku. Yang sempurna datangnya daripada Tuhan, yang cacat semuanya datang daripada kami. Semoga kita berjumpa di episod akan datang. Ingat, raya tidak akan meriah kalau tidak ada keluarga. Jika kalian tidak ada keluarga, carilah saya sebab kita kan saudara. Assalamualaikum. Nyanyi sama-sama, tak payah malu, kita kan bersaudara. Ini Don punya style memang lain dari biasa. Sambung cerita sampai hari tua. Tune Talk.